satu hari satu function. Macam mana nak tentukan tarikh penghantaran daripada tarikh order apabila kita ada 5 hari proses untuk hari bekerja saja? Jangan lupa like dan save video ni untuk tonton semula. Untuk kes yang ini kita anggap Sabtu dan Ahad cuti. Jadi kita boleh guna function workday. Sama dengan workday, buka kurungan. Start date tu adalah tarikh order, koma, day tu adalah berapa bilangan hari, iaitu 5 kat sini dengan hari proses, koma, ada tak holiday? Antara penghantaran tu ada ke holiday yang kita nak kena ambil kira? Dah tentulah ada, kita ada cuti raya 31 bulan 3 dengan 1 bulan 4. So kena ambil kira dua ni. Select saja, jangan lupa fixkan dia. Tekan F4 ataupun FN F4, tutup kurungan dan tekan enter. Jawapan yang dibagi adalah bentuk general format. Klik pada home, pergi kepada bahagian number. Klik dekat sini, tukar menjadi shoot date. Bawa cursor pergi kanan macam ni, 2 kali klik belah kiri mouse. Contohnya yang 28 hari bulan ni, dia akan start kira daripada 2 hari bulan. So 2, 3, 4, Sabtu Ahad tak termasuk. Jadi 7, 8. So dia akan hantar pada 8 hari bulan 4. Function workday ni boleh digunakan oleh semua version Microsoft Excel. Cuba buat. Berjaya atau tak? Komen kat bawah tau. Follow saya sepanjang Ramadan ini untuk lebih banyak tips function Excel.